Saya nak respon tentang pandangan ataupun cadangan daripada Menteri Wilayah Persekutuan Panayuh untuk mewujudkan satu pilihan raya PBT. DAP ni tak usah kita berikan dia jawatan menteri. Cukup dia jadi MP sahaja. Sekarang tengok apa jadi. Beri betis nak poho. Saya kurang bersetuju. Bukan kurang setuju, memang tak setuju dengan kenyataan-kenyataan di luar sana di kalangan orang yang belajar agama mengatakan kita mengundi calon ni bukan untuk jadikan imam solat. Kita untuk melantik dia pemimpin. Tengok, pemimpin ada kuasa. Cuba lihat apa berlaku dan apa terjadi. DAP hari ini mula untuk mewujudkan pilihan raya PBT. DAP ini dia nak membina 3 kuasa. Kuasa pertama, dia hendak mentadbir negeri sepenuhnya dengan kuasa DAP itu. Dah berjaya. Pulau Pinang adalah sebuah negeri yang ditadbir oleh DAP. Yang keduanya, dia akan cuba untuk membina kuasa, iaitu berkongsi kuasa mentadbir negeri-negeri. Pun dah wujud. Sekarang Perak, Selangor, Negeri Sembilan contohnya. Tapi bagi saya, mereka untuk berkongsi kuasa mentadbir negeri ini di Perak bersama dengan UMNO, Negeri Sembilan bersama dengan UMNO, juga dengan Selangor. Bagi saya ini hanya fasa-fasa sahaja. Tapi ada fasa selepasnya untuk dia mentadbir sepenuhnya. Yang kedua ialah berkongsi kuasa dalam mentadbir negeri. Yang ketiganya, DAP ingin membina titik-titik kuasa melalui pilihan raya PBT. Dan mereka dah nampak berapa buah bandaraya ke yang akan mereka dapat apabila diadakan pilihan raya PBT. Maka dia buat kajian, walaupun kajian itu hanya kepada Kuala Lumpur, tetapi dia tak terhenti di Kuala Lumpur. Kajian itu nanti akan dibawanya sebagai hujah untuk melaksanakan pilihan raya PBT di tempat-tempat yang memang bagi dia perlu dia kuasai. Kuala Lumpur, orang Melayu hanya ada 45%. Bandar Raya Ipoh, orang Melayu hanya 39.8%. Petaling Jaya, orang Melayu ada 46.2%. Iskandar Puteri, orang Melayu ada 38.8%. Teluk Intan pun sama, 38.8%. Subang Jaya, orang Melayu ada 42.3%. Jadi Kuala Lumpur, Bandaraya Ipoh, Petaling Jaya, Iskandar Puteri, Teluk Intan, Subang Jaya, ini adalah bandar-bandar yang akan menyusul nanti mengadakan pilihan raya PBT. Bila berlaku, mereka akan kuasai sebab peratus orang Melayu rendah. Maka mereka telah pun membina titik-titik kuasa melalui pilihan raya PBT. Jangan terperanjat nanti. Titik-titik inilah titik-titik negeri yang telah pun mereka kuasai, Pulau Pinang. Kemudian negeri-negeri yang mereka berkongsi berkuasa, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, walaupun Melaka dan Johor belum lagi. Tetapi titik-titik bandar yang akan mereka menang sekiranya dilaksanakan pilihan raya PBT itu nanti, maka dia punya titik-titik menyambung sampai akhirnya bertemu dengan Singapura. Singapura siapa yang mentadbir? PAP. Pulau Pinang siapa yang mentadbir? DAP. Ada negeri-negeri yang dikongsi bersama dengan DAP, kuasa mentadbir negeri. Kemudian titik-titik bandar-bandar ini juga akan dikuasai oleh mereka yang mungkin DAP, mungkin orang yang pro dengan DAP. Maka titik-titik inilah yang akan mencantumkan Pulau Pinang dengan Singapura. Ini yang saya bimbang. Jangan kita terpesona untuk berhujah bahawa apa salahnya kita hanya buat kajian saja. Tak perlu kajian. Kita kena tegas, tidak perlu kajian. Mengapa perlu kajian? Apakah kajian itu untuk dibuktikan bahawa perlunya pilihan raya PBT dan akhirnya kita memanjangkan kepada bandar-bandar tadi sehingga bandar-bandar ini akan menjadi dikuasai oleh titik-titik kuasa DAP. Berjasa ingin memberikan pandangan. Mudah, ringkas, tak banyak pandangan saya. Tetapi dia perlu pengorbanan yang besar, jiwa yang besar. Memandang agenda agama, agenda bangsa, agenda tanah air itu lebih besar daripada agenda parti dan juga daripada agenda peribadi. Panayuh bercakap tentang bagaimana untuk berkuasa di bandar-bandar melalui pilihan raya PBT. Ada presiden parti
bercakap tentang bagaimana untuk melepaskan dirinya daripada lepas dan bebas daripada 47 pertuduhan. Kecil perjuangan berbanding dengan Han Ayuh. Jadi pandangan saya ialah semua parti Melayu pada PRU 16 tujukan satu matlamat untuk menyingkirkan DAP daripada kerusi parlimen. Jangan kita bawa DAP, pimpin DAP dalam kerajaan walaupun dalam parlimen. Jadi UMNO ada situ, PAS ada, Bersatu ada, Berjasa ada, Amanah ada, Pejuang ada, Putera ada. 7 parti kecil yang kecil dan besar ini duduklah dalam payung besar. Susun atur supaya pertembungan pada PRU 16 nanti 1 lawan 1 dan akhirnya mampu menyingkirkan DAP. Dan saya yakin pandangan saya ini dipersetujui oleh jutaan di luar sana. Rakyat sedang merindukan, bukan sedikit, jutaan, perpaduan orang-orang Melayu dan akhirnya kita dapat mengembalikan kuasa dominasi orang Melayu dalam negara kita. Kerana Islam agama persekutuan, mana mungkin nak serahkan pentadbirannya kepada orang bukan Islam. Keduanya, orang Melayu adalah tuan tanah di negara ini. Ketiganya, orang Melayu adalah bangsa tonggak di dalam negara kita ini demi menyelamatkan Islam sebagai agama persekutuan. Ini pandangan Berjasa.